Waktu dalam perjalanan tren ni nak menuju ke London, tren yang bergerak ketika tu terpaksa berhenti tau guys, disebabkan pemandu tu nampak ada isyarat lampu merah di hadapan dia. Waktu tu macam pelik lah sebab kebiasaannya bilik kawalan akan inform terlebih dahulu tau guys kalau ada lampu isyarat merah ke apa di hadapan dia akan dihidupkan. Ada yang lebih membingungkan lagi, bila pemandu nak berhubung balik dengan bilik kawalan, isyarat Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay guys, rasa macam dah lama sangat Syamim tak bersua muka dekat YouTube ni kan. Apa khabar korang semua guys? Sehat ke tak tu? Syamim doakan korang sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa juga di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, di kesempatan ni Syamim nak minta maaf lah sebab dah lama menghilang kan. Ada yang marah, ada yang kecewa sebab Syamim sibuk sikit guys dengan kerja-kerja Syamim yang lain. Syamim tak janji seberapa kerap Syamim boleh upload video, tapi insyaAllah Syamim akan usahakan semampu yang Syamim boleh lah. Okay guys, setelah sekian lama menghilangkan diri, untuk story kali ni Syamim nak bawakan satu kisah rombakan tren yang agak famous dekat England satu ketika dahulu, yang di mana rombakan tren ni adalah satu rombakan tren yang sangat berstrategi. Daripada awal diorang plan, semasa rompakan, selepas rompakan, semuanya diorang susun dengan cantik je. Dan hasil daripada rombakan tersebut, diorang berjaya rompak dalam satu jumlah yang sangat besar, yang di mana kalau divaluekan hasil rombakan diorang waktu sekarang ni kan, diorang berjaya rompak duit sebanyak 55 juta pound sterling. Gila banyak kan. Kalau convert duit Malaysia tu lebih kurang dalam 300 juta macam tu lah. Ok, korang mesti dah tak sabar nak tahu kisah tentang The Great Train Robbery ni kan. Macam biasa, sebelum korang teruskan video ni, sudilah kiranya korang menekan butang like terlebih dahulu. Dan jangan lupa, untuk korang yang masih belum tekan butang subscribe dekat bawah tu, korang tekan sekarang dan kita jump terus into the story. Okay guys, untuk nak memahami bagaimana rancangan rompakan ni boleh terjadi, kita tengok dulu siapa dalang dan ahli-ahli yang terlibat dalam The Great Train Robbery ni. Untuk pengetahuan korang, watak utama dalam kisah rompakan ni adalah seorang lelaki yang bernama Bruce Reynolds. Dia ni adalah seorang perompak yang sangat berpengalaman dengan aktiviti-aktiviti rompakan yang pernah berlaku dekat sekitar England. Kadang-kadang dia bergerak sendiri, kadang-kadang juga dia bergerak dalam satu kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan The South West Gang. Tapi nak kata reputasi dia dalam jenayah yang dibuat tu adalah clean 100% tak? Ada masa dia berjaya, ada masa dia kena tangkap. Tapi percentage yang dia berjaya rompak tu lebih tinggi lah daripada yang dia kena tangkap tu. Sebab apa? Sebab Bruce ni bukan calang perompak guys. Untuk pengetahuan korang juga, kumpulan South West Gang yang Bruce join ni adalah sebuah kumpulan penjenayah profesional yang agak famous yang ada dekat London satu ketika dahulu tau. Sebab apa diorang famous? Setiap kali diorang semua plan untuk buat sesebuah rompakan tu, planning diorang semua akan jadi satu planning yang sangat terancang dan sangat tersusun. Sebabnya setiap rompakan yang diorang lakukan pun adalah rompakan-rompakan yang bernilai besar. That's why dalam ahli South West Gang ni juga terdiri daripada ramai pakar-pakar. Ada yang pandai tentang elektrik, ada yang pandai itu, pandai ini. Bila mana diorang nak buat rompakan je, ahli-ahli inilah yang akan menyumbang kepakaran masing-masing untuk menjadikan sesebuah rompakan tu berjalan dengan lebih smooth dan berjaya. Okey, dalam kumpulan South West Gang ni terdiri daripada 5 orang penjenayah tau guys. Pertamanya Bruce Reynolds, kedua Gordon Goody, Charlie Wilson, Buster Edward dan juga kelima adalah Royce James. Okey guys, rancangan tren ni bermula bila mana ada satu malam ni Gordon Goody dah bagi tahu dekat Bruce Reynolds yang di mana akan ada sebuah train postmail yang membawa gerabak HVP ataupun high value package akan membawa duit dalam satu jumlah yang sangat besar. Yang di mana train tu akan bergerak dari Glasgow, Scotland menuju ke London lah. Sebenarnya kalau ikutkan train postmail ni memang dah biasa dah menggunakan train untuk hantar duit ke bank-bank dekat sekitar kawasan UK. Tapi yang membezakan penghantaran kali ni dengan penghantaran yang biasa tu, penghantaran duit kali ni adalah dalam satu jumlah yang jauh lebih besar disebabkan akan ada cuti umum dekat London ketika tu. So bank besar akan bercuti dan bank-bank kecil ni akan reserve duit yang banyak sikit lah daripada yang biasa. Jadi bila mana Bruce dah dengar apa yang diceritakan oleh Gordon Goody tadi, Bruce ni memang tertarik gila lah dengan rompakan train tu. Apa yang ada dekat dalam fikiran dia ketika tu, kalaulah dia berjaya rompak train tu, rompakan tu akan jadi satu rompakan terbesar dalam hidup dia dan of course, dorang semua akan jadi kaya raya gila bab punya. Sebab jumlah duit dalam train tu memang terlalu banyak guys. Tapi korang terfikir tak, siapa sebenarnya yang bagi info dekat Gordon Goody tu? Macam mana dia boleh tahu yang train tu akan lalu pada hari sekian-sekian? Sebabnya kebiasaannya train yang membawa high value package yang macam tu memang susah untuk orang luar dapat tahu. Jawapannya,
Semuanya adalah disebabkan seorang staff postman yang dikenali dengan nama samaran dia sebagai The Ulsterman guys. So dia inilah yang menjadi dalang macam mana terbocornya info-info tentang train tu. Tambahan pula The Ulsterman ni ada bagi tahu yang sistem keselamatan train tu pun sangat longgar. Jadinya chances untuk diorang dapatkan duit tu semua memang jadi lebih mudah lah. That's why lah diorang rasa ini adalah peluang keemasan bagi diorang guys. Okay, kalau mengikut daripada sejarah rompakan yang pernah geng South West ni buat kan, walaupun diorang dah berjaya rompak beberapa buah train sebelum ni, dalam rompakan tersebut diorang tak pernah sekali pun menghentikan train yang tengah bergerak tau. Biasanya diorang akan rompak sampai dekat stesen, diorang berhenti dan diorang akan lari lah. Tapi untuk rompakan kali ni diorang tak buat macam tu. Sebabnya jumlah yang diorang nak rompak kali ni terlalu banyak, dan untuk memunggahkan duit-duit tu semua keluar daripada train pun akan mengambil masa yang sedikit lama. Contoh kalau diorang punggah dekat stesen juga memang matilah. Confirm diorang kena tangkap punya. Jadinya untuk rompakan kali ni, Bruce plan yang di mana dia akan cuba memutuskan gerabak kereta api yang cuma berisi duit sahaja guys. Sebab daripada info yang The Ulsterman ni bagi tahu juga, gerabak yang membawa high value package tu memang betul-betul akan duduk dekat gerabak yang kedua. Kalau nak senang faham, paling depan tu adalah kepala kereta api dan belakang tu adalah gerabak duit lah. Jadi bila dah putuskan gerabak yang lain macam surat apa semua tu, senang lah. Pergerakan diorang lebih laju dan diorang nak punggah duit pun jadi senang. Tapi cabaran dekat sini, untuk menghentikan train tu bukan satu benda yang mudah tau guys. Mustahil untuk train tu berhenti kalau diorang just tahan macam tu je kan. Jadinya disebabkan diorang semua tak ada pengalaman dalam benda ni, Buster Edward which is ahli dalam South West Gang ni ada kenal satu kumpulan rompakan train yang power yang dikenali sebagai South Coast Riders. Untuk pengetahuan korang, kumpulan South Coast Riders ni memang terkenal dengan siri rompakan-rompakan train yang berjaya diorang buat tau guys. Diorang ni kira specialist lah dalam rompakan train ni. Jadi ya, dengan pengalaman diorang ada tu, Bruce nak bekerjasama dengan kumpulan tu dan dia berjanji akan membahagikan keuntungan rompakan tu mengikut jumlah yang dipersetujui. Dia cakap lebih kurang macam ni lah, bila rompakan tu berjaya nanti kau ambil lah bahagian kau. So bila dah bincang-bincang apa semua, setelah mempersetujui bahagian-bahagian yang bakal diorang terima tu nanti, kumpulan tu pun bersetuju untuk ikut dalam siri rompakan kali ni. Okay, dalam kumpulan South Coast Riders ni terdiri daripada 3 orang tau guys. Tommy Wisby, Bob Wells dan juga Jim Hussey. Akan tetapi ada satu lagi masalah yang timbul ketika ni tau. Walaupun kumpulan ni spesialis dalam merompak train apa semua ni kan, diorang sebenarnya tak ada pun ahli yang pandai untuk mengendalikan train guys. Ini kira masalah yang besar jugalah. Sebab Bruce plan, bila diorang dah putuskan gerabak tu nanti, diorang nak tinggalkan driver train tersebut dan diorang nak bawa train tu ke tempat yang diorang dah tetapkan. Tapi nasib baiklah seorang ahli South West Gang ni ada kenalan yang pandai dalam mengendalikan train ni. So dia pun bawa lah seorang lelaki yang bernama Peter ni, dan dia upah Peter tu untuk bawa train bila diorang dah dapat hijack train tu nanti. Sebab Peter ni adalah seorang bekas pemandu train guys. Dia cakap tak ada masalah lah, dia memang berpengalaman dan dia boleh kendalikan train tu nanti. And then setelah berminggu-minggu diorang dah plan rompakan yang diorang akan buat tu dengan sangat teliti, Bruce dah tetapkan location di mana diorang akan hijack train tu nanti dekat sebuah kawasan yang dikenali sebagai Sears Crossing yang terletak dekat Buckinghamshire, England. Macam plan sebelum ni lah, diorang plan bila diorang dah berjaya hentikan train tersebut, diorang akan putuskan gerabak dan diorang akan hijack kan. Dan selepas tu pula diorang akan bawa train tu ke Bridego Bridge, dan dekat situlah duit-duit yang berada dekat dalam gerabak tu tadi akan dipindahkan ke dalam truk untuk dibawa ke tempat persembunyian diorang. Serius, benda ni memang well prepared gila. Dari cara diorang hentikan train dengan cara ubah suai lampu isyarat, diorang hijack, dan Bruce siap beli rumah ladang lagi dekat Leatherside Farm semata-mata nak jadikan tempat tu tempat penyembunyian diorang. Untuk tempat penyembunyian diorang ni, seorang lawyer yang berpengalaman adalah menjadi watak penting dalam pembelian rumah ladang diorang tau guys. Untuk mengetahui korang, Brian Phil which is lawyer yang menguruskan pembelian rumah tu juga adalah seorang lawyer yang dah biasa bersekongkol dengan penjenayah-penjenayah. Contohnya macam pembelian rumah yang Bruce buat ni lah, semua urusan macam nama atau apa-apa semua dipalsukan. Sebab Brian ni kan lawyer kan, jadi dia tahu macam mana cara nak mengelak dengan undang-undang. So selepas plan yang diorang rancang berminggu-minggu akhirnya berjalan lancar, diorang semua sangat teruja untuk lakukan rompakan ni, dan jumlah kesemua ahli yang terlibat dalam rompakan ni seramai 15 orang guys. Yelah, sebab rompakan ni bukan rompakan yang biasa kan. That's why Bruce kumpul orang-orang yang mahir saja dalam misi rompakan kali ni. Pada pagi 8 Ogos 1963, kesemua 15 orang perompak dah pun bergerak ke tempat yang diorang dah plan sebelum ni untuk buat kerja-kerja awal sebelum train tu sampai. Waktu ni masing-masing dah ada tugas masing-masing dah. Bruce dah pergi cabut rangkaian telefon dan ada beberapa orang juga yang dah standby dekat dalam truk.
Tapi benda yang pertama yang Boost Spot ni adalah benda yang sangat penting. Sebab apa? Sebab untuk mengeluarkan duit daripada gerabah tu akan mengambil masa agak sedikit lama guys. Jadi kalau tak putuskan rangkaian telefon tu, possibility untuk pihak berkuasa tu sampai dekat kawasan rompakan tu akan jadi lebih tinggi lah. And then selepas selesai diorang semua matikan rangkaian telefon tu, pada pukul 3 pagi, Kodri which is orang yang pakar dalam mengubah suai lampu isyarat waktu tu dah pun menggunakan kepakaran dia untuk hidupkan lampu isyarat merah guys. Untuk pengetahuan korang, lampu isyarat yang biasa digunakan dekat landasan kereta api ni cuma ada 2 je, which is merah dan juga hijau. Macam biasalah, kalau hijau jalan, merah pula berhenti. So apa yang Kodri buat ketika tu, dia dah potong wayar lampu isyarat tersebut dan dia sambungkan pula wayar lampu merah saja menggunakan bateri yang dia bawa sendiri. Jadi bila dah ubah suai lampu isyarat tu, bermakna lampu isyarat tu akan kekal berwarna merah je lah. Confirm bila train tu sampai dekat lampu merah tu nanti dia akan berhenti punya. And then apabila selesai kerja-kerja preparation yang diorang dah buat, dalam kesunyian pagi macam tu, akhirnya train yang diorang tunggu-tunggu sejak sekian lama telah pun menghampiri Sears Crossing guys. Seperti yang dijangka lah, apabila pemandu train tu nampak lampu isyarat tu berwarna merah, dia pun telah memberhentikan train tersebut tepat dekat kawasan Sears Crossing tu. Tapi waktu ni pemandu ni macam pelik lah kan. Sebab biasanya mana-mana lampu isyarat bertukar merah, diorang akan dapat info daripada bilik kawalan tu guys. Lampu dah bertukar merah tapi diorang tak dapat apa-apa arahan pun daripada bilik kawalan. Jadi untuk nak mendapatkan pengesahan daripada bilik kawalan tersebut, pemandu pun cubalah untuk menghubungi bilik kawalan untuk mendapatkan kepastian. Akan tetapi apabila mereka cuba untuk hubungi bilik kawalan pula, mereka terkejut guys apabila segala rangkaian telefon mereka telah pun dipotong. Time ni diorang dah mula cemas lah. So di dalam kekalutan yang berlaku ketika tu, sejumlah perompak telah pun mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam train tersebut waktu tu juga. Dan berlakulah sedikit pergelutan di antara perompak yang bernama James Hasi dan juga pemandu train guys. Waktu ni pemandu train tu memang cuba defend diri dia lah. Dan akhirnya setelah beberapa ketika mereka berdua tu bergelut, disebabkan pemandu train tu terlalu agresif ketika tu, James telah pun mengetuk kepala pemandu train tu sehingga orang tu pengsan dekat situ juga. Jadi bila dah settle dekat bahagian depan train, beberapa perompak yang lain pun teruslah pergi ke gerabak yang kedua untuk putuskan gerabak seperti apa yang dah mereka rancang sebelum ni. Ketika ni dekat dalam gerabak kedua ni ada 5 orang pekerja pos yang tengah sibuk menyusun surat dekat dalam gerabak berisi duit tu guys. Sebab dalam gerabak tu bukan hanya ada duit saja. Gerabak tu juga bercampur dengan sejumlah surat untuk dihantar ke tempat lain juga. Akan tetapi walaupun mereka semua merasakan kereta api berhenti secara mengejut sebelum ni, mereka sebenarnya tak tahu pun apa yang tengah terjadi dekat bahagian depan kereta api yang diorang naik ketika tu. Jadi selepas dah berjaya memutuskan gerabak yang lain tu, pemandu lain yang Bruce bawa sebelum ni telah pun diarahkan untuk bawa train tu terus ke Bridego Bridge. Tapi yang malangnya, walaupun Peter ni cakap sebelum ni yang dia memang dah berpengalaman dalam mengendalikan train ni kan, bila mana dia duduk je dekat depan driver side, tiba-tiba Peter ni terbenung kejap. Rupa-rupanya dia tak tahu guys nak bawa train diesel jenis baru yang macam train pos tu gunakan. Jadi disebabkan dah tak ada choice lain, seorang perompak yang ada ketika tu dah kejutkan balik driver train yang pengsan tadi untuk suruh dia pandu semula train tu ke Bridego Bridge lah. And then setelah beberapa minit train tu bergerak semula, akhirnya train yang membawa gerabak yang penuh dengan duit tadi telah pun sampai ke Bridego Bridge. Time ni sewaktu gerabak nombor 2 tu dibuka kan, orang-orang yang tengah bekerja time tu memang terkejut gila lah dengan apa yang berlaku. So tanpa melengahkan masa, perompak-perompak tersebut telah memunggahkan hampir keseluruhan beg yang berisi duit ke dalam truk yang mereka bawa tu, dan dalam masa 20 minit saja diorang berjaya punggah 120 beg pos yang berisi dengan jumlah 2.6 juta pound sterling. Ataupun kalau ikut jumlah sekarang ni sebanyak 55 juta lah. Gila banyak kan. Kalau ikutkan total keseluruhan beg tu ada 128. Tapi disebabkan waktu tu perompak tu tak nak ambil masa yang lama lagi untuk punggah duit tu dekat dalam truk, that's why diorang tak menghabiskan pun duit yang ada dekat dalam train tu, dan diorang decide untuk bergerak terus dari situ. Tapi tinggal setakat 8 beg tu apalah sangat kan. Diorang dah ambil 120 beg dah pun. 120 beg tu bersamaan dengan 2.5 tan guys. Gila, 2.5 tan. Gila banyak kan. So apabila kerja-kerja punggahan duit dah selesai, mereka semua bergerak terus ke rumah ladang untuk bersembunyi dekat sana. Waktu ni diorang memang yakin yang polis tak akan jumpa jejak diorang dekat situ tau guys. Apa yang diorang plan, diorang semua akan bersembunyi dekat rumah ladang tu untuk beberapa minggu, dan dekat situ juga diorang akan mengagihkan duit-duit tu semua mengikut bahagian masing-masing. Waktu ni diorang rasa hidup diorang memang betul-betul berubah lah. Korang bayangkan lah, amount 55 juta tu cuma dibagikan untuk 15 orang macam tu je, memang confirm diorang semua akan jadi kaya raya lah. Time ni semua orang dah plan dah. Ada yang nak pindah negara, nak beli rumah, kereta dan sebagainya.
Tapi kan dalam mana diorang tengah berada dekat dalam rumah tu, awal-awal lagi Bruce dah pesan satu benda ni. Dia cakap tak kisahlah korang nak buat apa sekalipun, nak menyorok ke apa ke, nak buat apa ke dalam rumah tu, tapi tolong jangan tinggalkan apa-apa bukti dekat dalam kawasan rumah ni. Tak kisahlah cap jari ke apa ke. Tapi korang fikirlah, diorang plan nak menyorok berminggu-minggu dekat dalam rumah tu kan. Macam mana diorang semua boleh jamin yang diorang takkan meninggalkan sembarang bukti pun dekat situ. Confirm lah akan ada cap jari bersepah dekat serata rumah, barang-barang, rambut macam-macam lagi. Tapi kalau lah misal kata polis tak jumpa dalam masa diorang menyorok ni, confirm diorang memang selamat lah. Sebab apa? Sebab bila habis duration diorang menyorok dekat rumah tu, Bruce dah arahkan seorang perempuan ni untuk bakar terus rumah ladang tu untuk hapuskan segala bukti. Akan tetapi baru sahaja beberapa hari diorang duduk dekat rumah ladang tu, yang malangnya tempat persembunyian diorang dah dapat dihidu oleh pihak polis pula. Tapi nasib diorang memang baik kali ni. Sebelum polis sampai dekat tempat persembunyian diorang tu, diorang semua dah berjaya larikan diri diorang terlebih dahulu tau guys. Okey, dapat lari tu kira power lah kan. Cumanya ada satu benda lagi yang diorang terlupa dekat sini. Seorang ahli yang diarahkan oleh Bruce untuk bakar rumah tu sebelum ni tak ikut pun arahan yang Bruce bagi guys. Habis tu masing-masing dah mengelabah nak lari kan. That's why lah arahan yang Bruce bagi sebelum ni pun diorang dah tak boleh nak ingat dah. So bila polis sampai dekat rumah tu, dalam rumah tu polis jumpa macam-macam petunjuk. Antaranya polis jumpa cap jari, barang-barang yang banyak lagi. Jadi disebabkan banyak bukti-bukti yang dah ditinggalkan dekat situ, satu persatu perompak yang dikendaki oleh polis ni berjaya polis berkas dalam masa yang singkat je. Waktu ni dikatakan penyiasatan polis ni menjadi salah satu penyiasatan terbesar dalam sejarah Britain tau guys. Semua media yang ada ketika tu menjadikan kisah jenayah The Great Train Robbery ni sebagai muka surat depan surat khabar diorang guys. Dia bukan apa, satunya jumlah yang diorang curi tu terlalu banyak, dan dalam masa yang sama strategi diorang mencuri tu dilakukan dengan sangat profesional. Setelah hampir kesemua ahli perompak tu ditangkap pada tahun 1964, ramai antara mereka dah dibicarakan dan hukuman telah pun dijatuhkan dengan hukuman penjara 25 tahun hingga ke 30 tahun. Kalau ikutkan tempoh 25 tahun ke atas tu memang cukup lama lah untuk jenayah rombakan macam ni kan. Tapi apa yang polis bagi tahu, memanglah hukuman tu nampak macam kejam, tapi dengan menjatuhkan hukuman sebegitu dekat penjenayah ni semua akan menjadikan pengajaran juga untuk orang lain. Tapi cerita tentang penjenayah ni tak habis setakat tu je tau. Sebenarnya walaupun ramai di antara geng-geng perompak ni dah ditangkap, dalam ramai-ramai ahli yang ada dekat situ, Bruce Reynolds ni sahaja yang berjaya melarikan diri keluar daripada negara UK dan hidup bebas dekat luar. Waktu ni kehidupan Bruce ni berpindah randa lah. Kejap dekat Mexico, kejap dekat Canada. Dia terpaksa hidup macam tu disebabkan dia tak nak diri dia ditangkap guys. Tapi macam biasalah, sepandai-pandai tupai melompat, mana ada tupai boleh terbang kan. Setelah 5 tahun Bruce berjaya melarikan diri, akhirnya Bruce Reynolds ditangkap, dan time ni juga ada beberapa ahli yang berjaya lari daripada penjara guys. Memang liat gila lah nak tangkap perompak-perompak ni kan. Tapi ada seorang lagi yang terselamat tau. Macam Syamil cakap sebelum ni, Syamil pernah cakap ada seorang yang digelar The Ulsterman yang bagi info-info dekat dalam train tu kan. Even ke semua perompak-perompak ni dah ditangkap, polis still lagi tak dapat nak mengesan dan bongkarkan identiti The Ulsterman ni. Dan sampai sekarang ni juga jumlah hasil rombakan yang diorang buat tu tak pernah sekali pun dijumpai. Ada yang cakap dah habis, ada yang salurkan dekat geng-geng penjenayah yang lain. So macam tu je lah cerita tentang The Great Train Robbery. Macam mana story kali ni? Pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah The Great Train Robbery ni, buatlah plan sehebat mana pun, kalau dah kata benda tu jahat kan, mesti tak akan terlepas punya lah. Terima kasih sebab korang dah tengok video ni sampai habis. Berjumpa lagi di video kita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.